Okey geng, sambung projek Wira Grand aku ni. Akhirnya geng, Wira Grand aku dah keluar bengkel geng. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu, aku nak throwback sikit lah. Kereta aku ni ada masalah semput. Bunyi dia pun dah tak teratur dah. Ni sebab enjin dia ni 3 piston je jalan. Lepas tu aku dah tukar kabel plug dan spark plugnya baru. Masih lagi sama. Aku pergi hantar bengkel untuk cek. Dan diorang suspek injektor tersumbat sebab tangki minyak berkarat. Jadi diorang turunkan tangki minyak dan ternyata betul geng. Memang berkarat dalam tu. Fuel pump pun dah kong dah tersumbat. So setelah 3 hari dekat bengkel, akhirnya masalah tu selesai geng. Ada banyak jugalah benda yang aku kena tukar dekat Wira Grand aku ni. Kejap lagi aku cerita. Yang ni tangki lama. Tangki lama ni diorang bagi balik. Korang rasa aku boleh buat apa dengan tangki ni? Alright, kita kasih isi minyak dulu sebab betul-betul sikit je yang tinggal dalam tangki tu. Buat pertama kalinya aku isi minyak sebanyak ni geng. Okey geng, so ini adalah senarai barang yang aku tukar dekat bengkel. Pertama sekali adalah petrol tank half cut. Luar nampak buruk tapi dalaman bebas karat. Lepas tu petrol hose besar, petrol hose kecil, fuel pump Denso, fuel filter Bosch, engine coolant temperature switch 2 pin, fuel regulator half cut, spark plug NGK baru. Yang ni aku terlupa nak bagi tahu supaya tak payah tukar. Troubleshoot, scan komputer and reset engine system dan servis keempat-empat injektor. Total harga semua benda ni adalah RM1,100 geng, termasuk workmanship dan claim petrol. Modal. Tapi memang berbaloi lah geng. Pagi-pagi sekali pula je dah boleh start terus kereta ni. Tak macam sebelum ni. Memang susah gila nak start. Lampu cek enjin dekat meter pun dah hilang. Dan lepas tu dari segi pemanduan, memang enjin rasa sedap teruk tak ada gegaran pun. Smooth je. Bunyi enjin pun tak bising macam sebelum ni. Jujur aku cakap, kereta ni dah macam dapat satu kehidupan yang baru. Serius aku happy gila geng. Tapi ada satu benda yang aku tak suka. Kalau hantar bengkel, konten aku tak banyak geng. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.